Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aira Imani binti Muhammad Syahrizail. Saya berumur 10 tahun dan merupakan murid tahun 4 dari Sekolah Kebangsaan Air Papan. Saya begitu teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku menarik yang telah saya baca, iaitu buku bertajuk 20 Sirah Hidup Rasulullah SAW. Buku ini merupakan karya Nur Syafiqah Yusof. Buku ini dicetak pada tahun 2021 dan diterbitkan oleh Darul Mughni Trading. Buku ini mengandungi 170 halaman bercetak. Buku ini mudah didapati dan boleh dibeli secara dalam talian. Harganya juga berpatutan, iaitu RM29.90 sahaja. Saiznya kecil dan mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Buku ini mampu menarik minat membaca kerana setiap helaiannya terdapat cerita dan gambar yang dicetak dengan ilustrasi berwarna. Secara ringkasnya, buku ini mengisahkan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari kelahiran baginda pada tahun 570 Masihi hingga kewafatan baginda pada tahun 632 Masihi. Buku ini menceritakan 20 peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah SAW yang mencerminkan ketabahan, kesabaran dan pengorbanan baginda dalam menyebarkan wahyu Allah dan membimbing umat ke jalan yang benar. Saya amat berminat untuk membaca buku ini kerana setiap peristiwa dalam buku ini dikupas dengan gaya bahasa yang ringkas, mudah difahami dan disertai dengan ilustrasi yang menarik. Untuk menarik minat pembaca, buku ini juga berfokus suku kata. Oleh itu, dapat membantu kanak-kanak yang belum mahir membaca untuk memahami jalan cerita sekaligus meningkatkan kemahiran membaca mereka. Amat rugi jika kita tidak memiliki buku ini. Buku ini merupakan pilihan terbaik bagi sesiapa yang ingin mengenali kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang mudah, pendek dan menyentuh hati. Buku ini bukan sekadar memperkenalkan sejarah hidup Rasulullah SAW kepada pembaca. Malahan dengan membacanya, kita dapat meneladani akhlak dan perjuangan baginda dalam menyebarkan agama Islam. Beberapa pengajaran boleh diambil dari kisah yang terdapat dalam buku ini. Yang pertama, dari kisah baginda dan sahabat berhijrah ke Madinah yang penuh cabaran, kita diajar untuk bersabar ketika menghadapi kesukaran dan cabaran hidup. Dengan kesabaran, segala kesusahan akan menjadi mudah dan mendapat ganjaran daripada Allah. Sesungguhnya, sabar itu separuh dari iman. Yang kedua, kita mestilah bersikap jujur semasa berniaga seperti Rasulullah SAW yang diberi gelaran Al-Amin. Kejujuran dan amanah adalah nilai penting yang perlu dipupuk sejak kecil. Orang yang jujur akan mendapat kepercayaan dan dihormati dalam masyarakat. Sebagai kesimpulannya, kita perlu memiliki buku ini kerana kisah-kisah dalam buku ini bukan hanya sejarah lama, tetapi menjadi panduan hidup yang untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, tabah dan jujur dan penyayang dalam dunia yang mencabar masa kini. Saya sudahi resensi buku ini dengan serangkap pantun. Cantik sungguh si bunga kejora, buat hiasan di hari raya. Marilah sahut sahuran negara, bangsa membaca bangsa berjaya. Sekian, terima kasih.